help drown the blood 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Haji Kamarul kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Saya Muhammad Ishraf bin Johar, pelajar perubatan daripada UNIZA. Dan hari ini kami sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk menjalankan satu sesi temubual ringkas secara bersemuka bersama Tuan sebagai seorang pembantu perubatan yang berpengalaman. Kami amat menghargai peluang ini kerana pandangan dan pengalaman Tuan dalam bidang ini sangat bernilai bagi kami. Sebelum kita mula, bolehkah Tuan Haji perkenalkan secara ringkas diri Tuan? InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Kamarul Zaman bin Harun, berumur 48 tahun, bertugas sebagai penolong perubatan selama hampir 22 tahun lah setakat ni. Dan posting terkini saya di Kementerian Kesihatan Bukit Tunggal. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan atas pengenalan diri. Jadi kita akan memulakan sesi temubual ini. Jadi sebagai permulaan, bolehkah Tuan ceritakan sedikit tentang perjalanan kerjaya Tuan? Okey, saya mulakan kisah saya ni. Saya mula masuk kolej pada tahun 2000. Batch 8, Kolej Pembantu Perubatan Al-Ustaz. Saya belajar diploma, DMG ni diploma selama 3 tahun. So saya complete saya punya task sebagai student ni pada tahun 2003 lah. 2003 habis student saya 3. Lepas tu first posting saya di Hospital Bentung, ID Hospital Bentung 2004. Lepas tu saya dapat tukar ke Terengganu, saya masuk ke KK Ketengah Jaya lebih kurang 2 tahun. Lepas tu ke KK Parker. KK Parker lama sekilas saya duduk. Lepas tu seterusnya ke Hospital Dungun, ID Hospital Dungun lebih kurang 5-6 tahun macam tu. Lepas tu balik ke HNZ, saya duduk ED HNZ sekejap dalam 2-3 bulan je. Lepas tu saya ditarik ke HDU, masuk ke HDU hemodialisis lebih kurang 2 tahun. Lepas tu dapat promotion sebagai penelia di KK Batu Rakit lebih kurang 5 tahun, 6 tahun. Lepas tu seterusnya datang sini. Present mana semasa di sini pun dalam lebih kurang 3-4 tahun aku sedikit sebanyak pengalaman lah. Wah, sangat menarik perjalanan kerjaya Tuan. Saya jadi lebih bersemangat selepas mendengar cerita daripada Tuan untuk menjadi seorang pembantu perubatan yang berjaya. Untuk soalan saya seterusnya, pada pandangan Tuan, bagaimana latihan program pembantu perubatan yang telah diberikan di sektor awam adalah berbeza dengan sektor swasta? Pembelajaran silibus tu untuk yang KKM, kerajaan dengan swasta, saya rasa tak ada banyak perbezaan lah. Cumanya mungkin ada sedikit perbezaan ni dari segi grade dia tu ataupun taraf dia tu. Macam kita di Kementerian Kesihatan, kita taraf diploma. Macam you all mungkin dah masuk U, mungkin dah jadi degree kan. Mungkin comparisonnya hanya di situ saya rasa. Tapi dari segi teori, praktikal apa yang kita belajar, maksudnya kita belajar di kolej ataupun di kuliah tu, saya rasa silibusnya tetap sama. Range dia tu tak jauh beza. Dia masih sama, lagipun kita pergi ke lapangan buat praktikal pun sama kan. So saya rasa tak ada banyak perbezaan lah, kecuali dia punya grade saja. Terima kasih atas jawapan yang kemas dan teratur daripada Tuan. Saya setuju bahawa persekitaran sektor awam dan swasta amat berbeza. Hal ini mencerminkan tahap pemikiran ketika serta kesediaan kami untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai persekitaran kerja. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekarang saya serahkan sesi temubual ini kepada rakan saya. Nama saya Syaratul. Saya akan meneruskan sesi temubual ini. Soalan saya merangkumi tentang kaitan dengan cabaran. Soalan pertama, apakah antara cabaran terbesar yang Tuan pernah hadapi sebagai menjadi seorang MA? Okay, sepanjang 22 tahun saya berkhidmat dalam KKN ni, memang banyak cabaran dan pengalaman-pengalaman yang kita kata berharga yang terkesan pada diri kita. Sepanjang yang paling saya rasa mencabar yang terkesan di hati saya ialah kisah politrauma yang berlaku di KK Parker. Masa tu saya baru dalam beberapa tahun bekerja sebagai MA. Bulan puasa, pukul 6 petang, sekitar pukul 6 petang, berlaku satu aksiden yang sangat tragik bagi saya. Tak silap 3 ataupun 4 buah kereta, aksiden serentak, politrauma. Saya masa tu yang ongkos sendiri lah, sebab di KK masa tu kita cuma ada 2 orang MA, satu senior, satu junior. Dan saya masa tu ada seorang yang junior, baru 3 tahun tak silap saya kerja. Saya tinggal seorang di quarters, satu KK tu saya seorang sahaja ada.
saya nak kena manage kes tu satu persatu dengan multiple polytrauma patient ni. Kalau tak salah satu white tap, maksudnya seorang meninggal tempat kejadian, 4 ataupun 5 yang multiple fracture, dan yang selebihnya abrasion lah, green tap dengan yellow tap. Saya manage kes tu dan saya cuba panggil PPK saya untuk assist saya. Saya uruskan kes tu daripada pukul 6 petang, daripada mula-mula accident sampai pukul 11 malam. Saya tak berpuasa puasa masa tu lagi, dengan keadaan kita lapar, letih, nak manage semua kes macam tu. Saya rasa itulah pengalaman yang sangat-sangat terkesan bagi saya. Berdasarkan cerita tuan, saya faham tugas jadi MA ni doa mudah sangat. Ya, betul. Untuk soalan saya seterusnya, bagaimanakah tuan menguruskan tekanan emosi dalam pekerjaan ini? Bagi saya lah, kalau macam saya di sini, kita kena ada satu teamwork yang bagus. Cara kita nak tanam stres tu, maknanya kita kena bina atau cipta satu grup kita, satu team kita bagus untuk bekerja dan harmoni. Maksudnya beri pendapat dan terima pendapat. Kita tak boleh nak manage kes seorang-seorang, kita kena tanya kawan-kawan kita macam mana kan, how to deal this patient macam mana. Cara kita tu biar kita ada teamwork, kita tak nak kerja seorang sebenarnya. Lagi satu, kalau saya lah, secara peribadinya saya akan cuba lari daripada situasi itu sekejap. Saya akan pergi healing sekejap. Saya ambil cuti sehari atau 2 hari, saya tinggalkan dunia saya yang serabut tu, saya buang, saya pergi mana-mana healing tu sekejap. Kita balik dengan kita yang baru, dengan kita rasa feeling yang baru kan, fresh. Kita dah recover. Terima kasih atas perkongsian tuan dan memberi ruang kami untuk berkongsi strategi, motivasi dan keseimbangan nomor. Sekarang saya serahkan temu mobile ini pada rakan saya. Terima kasih tuan. Nama saya Ayuni. Saya akan meneruskan sesi temu bual ini. Dengan pengalaman yang luas, saya pasti tuan telah melihat pelbagai jenis peranan dalam kepakaran bidang perubatan. Jadi soalan saya, adakah terdapat zat kepakaran yang tertentu yang menarik minat tuan? Untuk zat kepakaran ni sebenarnya dia depends pada posisi di mana you berada. Maksudnya kalau di hospital, di lapangan, dia lebih kepada pengurusan kecemasan atau sebagainya kan. Ataupun untuk zat special unit mungkin hemodialisis ataupun renal kan, macam itu. Tapi kalau di klinik kesihatan memang selalu biasanya zat kepakaran yang kita perlukan adalah untuk unit kecemasan lah. Dan sebagai saya sendiri pun, saya memang ada zat kepakaran saya, Advanced Medical Trauma Care. Maksudnya saya buat basic bidang pengkhususan kecemasan. Jadi zat kepakaran saya adalah pengurusan kecemasan. Sebarang kes traumatologi memang kita akan manage dengan rule yang betul lah, kita kata. Jadi zat kepakaran ini memang sangat penting bagi saya. Terima kasih atas penyampaian tuan yang menarik tadi. Berdasarkan perkongsian tuan, hal ini membantu kami mengenal pasti potensi untuk penempatan latihan lanjut atau pembangunan zat kepakaran dalam organisasi. Untuk soalan seterusnya, apakah rancangan zat kepakaran yang tuan cadangkan kepada pelajar yang sedang merancang laluan kerjaya mereka? Setiap zat kepakaran ni keperluannya berbeza. Maksudnya ia bergantung di mana lokasi ataupun penempatan yang anda dibuki. Contohnya macam saya cakap tadi, kalau anda berada di jabatan kecemasan, of course saya mencadangkan ataupun galakkan you ada kepakaran tentang kecemasan itu sendiri. Buat advanced diploma tentang pengurusan kecemasan. Tapi kalau macam di hemodialisis, memang you kena ambil konsultasi renal. Jadi kita ada zat kepakaran tertentu di unit tertentu. Macam di kalau orthopedics, you need plan orthopedic. Of course you akan memerlukan kepakaran tentang orthopedics. So bagi cadangan saya atau pendapat saya untuk adik-adik, ada anak yang baru untuk menceburi bidang-bidang macam ni, pilihlah zat kepakaran bergantung di mana anda berada. Wah, nampak menarik terdapat pelbagai zat kepakaran yang kami minat. Hal ini sekaligus kami dapat memahami keperluan semasa dalam sistem kesihatan. Sekarang saya serahkan ke sesi temu bual ini kepada rakan saya. Kedua, nama saya Wan Adria Syafazul. Saya akan meneruskan sesi temu bual ini. Soalan saya merangkumi tentang bahagian yang berkaitan dengan kriteria untuk menjadi pakar yang cemerlang. Jadi dari sudut pandangan tuan, apakah ciri-ciri utama yang membezakan seseorang profesional kesihatan yang biasa dengan yang benar-benar cemerlang? Pendapat saya, secara peribadinya saya rasa seseorang itu memang memerlukan komitmen yang tinggi lah dalam kerjaya, dalam bidang yang diceburi dan tugas yang dia hadapi. Contohnya kita kata, kalau kita dapat satu task daripada ketua jabatan, ketua unit kita, sepatutnya kita kena menyiapkan
tugasan tersebut dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Bermaksud kita komited dengan tugas yang diberikan kepada kita. Selain itu, saya rasa untuk menjadi seorang staf yang hebat, yang cemerlang, saya rasa kita kena proaktif lah. Kita cuba mencabar diri kita untuk lebih maju dalam bidang kerja kita tu. Saya rasa macam tu lah. Saya sangat bersetuju dengan jawapan Tuan. Hal ini membolehkan kami refleksikan diri serta mengenal pasti kekuatan dan prinsip kerja untuk memberikan impak yang lebih besar kepada pesakit dan organisasi. Jadi untuk soalan yang seterusnya, boleh Tuan kongsikan satu situasi di mana komunikasi berkesan dan atau empati yang telah memberikan kesan besar ke dalam penjagaan pesakit? Bagi saya macam ni, once kita terima passion kita cuba duduk, kita cuba dengar dia, being a good listener. Maksudnya sekecil apa masalah pesakit itu ataupun seteruk mana masalah itu, kita cuba dengar, kita cuba fahami dulu. Okay. Kita kata kita empathy dulu. Okay. Kita cuba berada di situasi dia. Kita try berada di kasut dia. Kita cuba fahami apa masalah dia. Lepas tu kita kalau seboleh-bolehnya kita dengar cerita dia sampai habis. Masa tu baru kita boleh nak decide apa yang sepatutnya kita terus buat untuk dia tu. Macam mana kita nak manage dia tu. Lagi satu, pesakit ni dia datang dalam keadaan dia kita kata emosi tak stabil. So kita kena deal dia dengan soft spoken tu kita. Cuba tackle hati dia tu dengan cara yang berhemah tapi lembut, betul kan? Macam tu. Lagi satu, apabila patient tu bertanya pada kita sendiri, seelok-eloknya kita bagi penerangan yang jelas. Macam mana nak bagi ubat, itu time frame ubat macam mana, duration kan, dosage macam mana. Kita explain ke patient biar jelas. Jadi bila jelas, patient akan mudah ingat dan dia akan faham apa kita kata tu. Dan dia akan amalkan secara compliant. Itu cara saya untuk manage. Terima kasih atas jawapan Tuan yang memperhatikan. Ini sangat baik kerana Tuan menyentuhkan aspek-aspek penting dalam penjagaan pesakit, iaitu komunikasi dan empati. Merupakan dua elemen yang sering menjadi penentu kepada kualiti rawatan dan kepuasan pesakit. Untuk penutup, saya serahkan kembali kepada Saudara Ishraf. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Kamarul atas perkongsian pengalaman, pandangan dan juga nasihat yang amat berharga. Satu penghormatan buat kami dapat mendengar pengalaman Tuan. Semoga Tuan terus maju jaya dan terima kasih atas segala jasa dan khidmat yang telah diberikan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Tuan, sebagai penghargaan kami ada sedikit sembilan mata untuk diberikan kepada Tuan Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami nak kongsikan refleksi kami sepanjang menyiapkan tugasan temu duga ini secara berkumpulan. Bagi saya sendiri, kerja kumpulan ini sangat membantu dari segi pembahagian tugas. Kami bahagi tugas ini ikut kekuatan masing-masing. Jadi semua orang dapat memainkan peranan dan kerja pun jadi lebih teratur. Selain itu, saya rasa kerja kumpulan ini banyak melatih saya dari segi komunikasi. Kami juga selalu berbincang, bagi pandangan dan saling dengar antara satu sama lain. Dari situ, saya belajar cara nak sampaikan idea dengan jelas dan hormat pendapat orang lain. Walaupun ada cabaran, macam susah nak cari masa yang sesuai untuk semua atau kadang-kadang tak sependapat, kami cuba untuk selesaikan dengan baik. Kami belajar untuk bertolak ansur dan cari jalan tengah supaya semua orang rasa dihargai. Bagi saya pula, kerja kumpulan ni buat saya lebih berani dan yakin. Bila kami melakukan temu duga sama-sama, saya dapat banyak maklum balas yang membina dari kawan-kawan. Itu bantu saya baiki cara saya jawab soalan dan perbaiki gaya penyampaian saya. Kesimpulannya, kami rasa kerja kumpulan ni bukan sahaja bantu siapkan tugasan dengan baik, tetapi juga beri kami banyak pengalaman dan kemahiran berguna untuk masa depan. Sekian, terima kasih.